Okey, Assalamualaikum. Saya Azmat Faizal bin Izham. Okey, saya ni ada penyakit jantung. Okey, baru ni saya kena sewaktu saya COVID lah. Saya kena heart attack. Dan last kali pergi ke GH. GH hantar terus ke IJN lah. So, dia orang dapati ada dua saluran tersumbat. Salah satu saluran tu 50%, salah satu 100%. Jadi, 100% tu saya kena pakai stand lah atas bawah. Jadi, lepas habis dah buat stand, saya Alhamdulillah so far so good. Saya keluar daripada hospital, dimonitor oleh doktor di GH. Okey, selama daripada tu lebih kurang setahun lah dimonitor. Jadi every 3 months, 6 months saya akan pergi check up dekat GH General Hospital, klinik pakar. Jadi bila saya diperkenalkan dengan produk Nutrika ni, saya makan 2 sachet pagi, 2 sachet malam masa seminggu pertama. Lepas tu saya maintain 1 sachet pagi malam aja sampai hari-hari lah saya makan sampai beberapa bulan. Dan bila check up tu, result tu dia orang nampak macam maintain. Gula saya pun makin lama makin turun. Daripada 20 lebih tu dia masa kena attack tu kan, dia jadi belas-belas, dia jadi ni semua sampai ke tahap latest minggu lepas. Ni result yang terbaik lah. Minggu lepas dia tengok blood test saya, dia check jantung saya, dia kata stabil, dia discharge terus. Hospital GH dah discharge saya. Maknanya dia orang dah tak monitor dah jantung. Dia orang kata jantung you stable dan you punya blood test you cantik, termasuk bawah pinggang semua lawa, cantik. Jadi at the end of the day, saya macam terkejut lah. Saya cakap betul ke ni nak discharge? Dia kata discharge tak apa, lepas ni awak check up dekat klinik kesihatan je. Saya alamak, saya dah dapat pakar kan ni klinik kesihatan. Tapi saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan sebab Nutrika ni saya makan maintain dan saya punya blood test jadi cantik. Dan terima kasih kepada Kak Ina dan Tok Abah dan kepada Life Nutrik, Amazing Life, dan saya sarankan semua yang ada jantung kena cuba produk ni, memang hebat betul. Okey. Sekian, itu sharing sikit daripada saya.